Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kita hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Si Jangkang Jaya sempena dengan skuad jelajah Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor. Bersama dengan saya masih lagi Kekal Puan Nur Syamimi. Kita di bawah matahari hari ini. Ya, saya. Kita 12.08 minit. Adakah topik kita panas? Kan? Okay. Kita tak tahu lagi. Okay, Puan Mimi masih lagi Masih Okay. lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alright. So, sementara anak-anak kita settlekan LDK dan sebagainya, kami di sini bersama dua orang tetamu yang hebat ya, dengan pengalaman yang sangat banyak dan sebagainya. Kita ada, mungkin kita boleh kenalkan, kita ada Ustazah Jamia. Okay, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustazah. Kita anggap je matahari yang terik ini sebagai cahaya lampu. Menari hidup kita lah insyaAllah. Alright. Dan? Okay, dan kita ada adik Melissa. Tingkatan 4, betul? Ya. Alright. Okay, so sebelum kita ke soalan-soalan yang lain, kita nak tanya dengan Ustazah Jamia lah. Sebab kita dapat maklumat Ustazah akan pencen lagi. Bersara pada 17 Oktober ni. Oh, menghitung hari lah ni. Menghitung hari. Bukan orang yang orang kata Special. ya biasa-biasa ni. Okay. Sebabnya Ustazah yelah sebagai saksi utama yang melihat perubahan ataupun evolusi yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Si Jangkang Jaya ni. Jadi boleh Ustazah ceritakan. Sebenarnya Ustazah ialah pengalaman mengajar berapa tahun di Si Jangkang Jaya? 18 tahun, betul? Okay. Di Si Jangkang Jaya 18 tahun. Saya masuk pada tahun 2007. Okay. Tapi sebelum tu telah melaksanakan tugas posting saya di Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad. Tahun 1995. Bermakna tahun ini 2025 cukup perkhidmatan 30 tahun lah. 30 tahun. Right. Okay, Ustazah, kalau Ustazah melihat kat sini apa perubahan Sekolah Menengah Kebangsaan Si Jangkang Jaya yang Ustazah nampak lah perubahan dia selain daripada ni? Yang first. Kira first Sekolah Si Jangkang Jaya ni ada Ustazah ada ke atau macam mana? Dia dah wujud daripada 2001 lagi. Right, maksudnya dia sekolah ni memang dah tersedia ada. Pada awalnya dulu sekolah ni dia bergabung dengan sekolah rendah. Okey. So, bila dia bergabung tu maksudnya ada banyaklah fasilitis yang belum lagi ada. Bila dah masuk ke era 2025 ni sebenarnya dah banyak sangat perubahan dari segi kemudahan infrastruktur, bangunan, keceriaan, semua tu dah bertambah. Daripada dulu muridnya sikit, berapa ratus macam tu, sekarang kita dah ada 2,500 lebih. Ramai. Sekolah Menengah Kebangsaan Si Jangkang Jaya daripada Form 1 hingga Form 5 termasuk dengan PPKI lah. Ya. Oh, ramai. Ada 500 lebih kalau tak silap saya lah, perkiraan saya tu. Daripada dulu cikgu kita cuma beberapa belas, sekarang dah ada cikgu total semua dengan pembantu, kerani semua tu 180 orang. Kita ada 2 sesi, sesi pagi, sesi petang. Dulu 1 sesi je. Itu perubahan dari segi infrastruktur lah. Alright. Macam tu. Okay, sebelum kita terus ke dalam lagi kan. Ustazah memang bercita-cita menjadi guru ke ataupun tak apalah jadi cikgu je lah. Gitu kan. Cita-cita hala tuju hari ni kan. Cita-cita nak jadi jururawat. Masa Lembut je orangnya. Jururawat sebab kan apa? Masa tu saya dulu belajar dekat Universiti Malaya. Sebelah tu dia punya ada ke latihan jururawatan. Okay. Tapi dulu bila nak jadi jururawat tak boleh pakai tudung yang penuh. Dia kan tudung yang sampai belakang tu je. Jadi saya cakap dengan mak saya nak jadi jururawat. Mak saya kata, nanti tak tutup aurat. Dia cakap kau jadi cikgu je lah, kerja kerajaan. Lepas tu jadi cikgu, nanti kau pencen senang. Mak saya kata. Jadi saya ni kan anak macam yang boleh lah ikut. Gini ceritanya. Tapi bila dah masuk bidang perguruan ni saya rasa sangat bertuah lah. Sebenarnya dia bukan pilihan pekerjaan yang low class, bukan. Sebenarnya kita punya martabat, kita punya maruah tu tinggi sebenarnya. Orang kata cikgu ni, kalau tak ada cikgu ni
murid-murid pun tak ada lah. Betul. Kan? Saya family yang kebanyakannya cikgu. Suami saya cikgu, abang ipar 3 orang cikgu, lepas tu adik saya pun guru. Macam tu lah. Jadi maksudnya persekitaran kami tu tak lari daripada bidang pendidikan lah. Okey, faham. Right. Okay, Melissa. Bila Walaupun Melissa tak tengok minat. Ustazah kan, cerita dulu Ustazah bercita-cita nak jadi jururawat. Okay, tapi kemudian Ustazah menjadi guru. So, sekarang Melissa apa yang Melissa nampak? Siapa Melissa? Mungkin 10 tahun akan datang nanti. Apa cita-cita Melissa? Cita-cita saya sekarang ni lah. Saya rasa nak jadi jururawat. Tapi 10 tahun ke depan saya tak tahulah nak jadi apa. Belum tentu lagi. Okay, macam mana Melissa nak Tak. cuba capai cita-cita untuk menjadi jururawat tu? Kena SPM lah skor. Okay, so SPM kena skor. Macam mana Melissa melihat sebenarnya SPM ni yelah, bila kita tengok kawan-kawan sini-sini Melissa ada yang sampai berapa puluh ribu yang tak ambil SPM kan. So macam mana Melissa melihat kepentingan SPM ni dalam kehidupan? Okay, SPM ni kan penting kan untuk hala tuju kita nak untuk masa depan nak masuk U ke apa kan. Jadi macam mana? Jadi maksudnya kesedaran tu dari diri lah. Dari Kan? diri. So macam mana usaha Melissa? Yelah sekarang ni Melissa dah ambil apa aliran apa sekarang ni? Saya aliran pertanian dengan sains komputer. Oh, so kalau kata Melissa memilih aliran pertanian ataupun macam mana kat sini? Ya, sebab tadi kata nak jadi jururawat kan. So macam mana nak ke arah jururawat, nak mengejar cita-cita jururawat tu? Saya macam mana? Kalau Target cemerlang dulu lah. target cemerlang dulu lah untuk SPM sebab kalau nak jadi jururawat kan dia tak tengok tu kan, dia tengok skor untuk mata pelajaran teori. teras. Yes. Okey. Selain pada jururawat mungkin ada orang kata okey kalau aku tak dapat jadi jururawat, ni plan B dia. Ada tak macam tu? Oh, ada. Okey, apa plan B Saya dia? nak jadi manager artis. Awak minat manager artis. Okey. Kalau nak jadi manager artis sesuai lah bidang meskom ni. Tak bidang meskom. Tahu tak bidang meskom? Pernah terfikir tak bidang tu? Pernah saya banyak kali dah terfikir nak jadi manager saya ni. Okay. Saya siap search lagi. Awak nak jadi manager artis apa? Artis yang awak nak managekan tu. Yang awak punya cita-cita yang awak suka sangat. Saya sebenarnya nak jadi manage untuk idol. Okay, idol. K-pop ke? K-pop. Kalau kita tengok sekarang kan, Ya. kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ni lah, dia lebih memilih kerjaya yang popular. Popular. Kan, saya rasa Ustazah pun dapat rasa perubahan tu kan. Kalau dulu betul. kita tanya ada anak murid, Kita macam kalau pekerjaan tu yang pekerjaan yang sedia ada yang kita tahu nak jadi polis, jadi cikgu, doktor, askar, apa lagi yang macam kita nampak kita nampak. kan. Ya kan? Tapi sekarang dia macam yang pelik kan. Pelik nak jadi terkenal dengan cara yang ikut semasa punya kan. Influencer, something yang orang nampak kan. Tapi sebenarnya tak salah pun kan. Walau sekiranya plan tu you pandai macam mana nak merancang. Nak manage dan Boleh, juga nak dia merancang. boleh jadi Tapi sesuatu yang sebenarnya positif. dia bergantung kepada talent juga kot. Ya betul. Sebab saya ada menantu. Menantu saya tu dia memang sangat minat dengan meskom ni. Lepas tu dia punya ayah suruh dia ambil company ayahnya lah jadi kontraktor. Dia memang memberontak untuk tidak jadi kontraktor sebab dia kata susahlah kerja kontraktor. Tapi dalam waktu yang sama dia ikut juga cakap ayah tu, tapi dalam waktu yang sama dia buat juga meskom tu. Dia ada dia punya ni sendiri, tapi kebolehan dia sebab dia pandai bercakap. Dia kan interaksi, komunikasi. Itulah. Ada dia malu, ada orang dia boleh kan. Kalau Ustazah melihat kan perbezaan jelah pelajar-pelajar yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Sebenarnya macam kita mak ayah dah tetapkan dah. Okey, ambil lah yang ni, ambil lah. Dah acuh dah benda ni. Betul dah acuh. Tapi untuk betul. Gen Z ataupun yelah budak-budak zaman sekarang ni, diorang yang nak memilih kehidupan mereka. Macam mana Ustazah melihat perubahan yang pelajar zaman dulu dengan zaman sekarang? Macam mana? Oh, dia memang jauh beza lah. Dulu dengan sekarang. Kalau dulu kita macam bila dah acuh yang itu kita follow je ikut yang itu. Tapi disebabkan perkembangan semasa yang ada sekarang, kita nampak murid-murid ni dia boleh explore benda apa yang dia suka tu
tanpa ada macam ayat, kalau nak ikutkan ayat tu pun tak tahu pun sebenarnya. Dia boleh explore lagi banyak benda berdasarkan daripada Dia punya informasi teknologi yang dia tahu kan. Macam tu. Kan dengan internet apa semua kan. So, diorang boleh explore semua. Tapi baguslah, sebenarnya sangat baguslah. Lagi banyak benda yang dia boleh explore dan memanfaatkan, sebenarnya lagi baguslah untuk masa depan sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Yelah, betul lah. Sekarang ni dia punya kelebihan dekat teknologi lah. Berbeza dengan kita dulu kan. Semua cara memang ikut buku lah. Dulu mana ada telefon yang canggih-canggih, tak betul. ada. Universiti 5 tahun belajar, 4 tahun belajar pun kita guna masih yang manual tu. Telefon awam kan. Sekarang dah canggih. Semua di hujung jari boleh. Nak tak nak je orang kata. Kan? Nak tak nak dia cari. Okay, mungkin Melissa kita boleh tanya kan. Dalam banyak subjek ni, dalam subjek kat sekolah ni, apa yang paling favourite? Favorite saya suka sejarah. Oh, Kenapa sejarah? Saya suka sejarah sebab saya suka baca buku. Saya suka baca buku yang pasal sejarah-sejarah dulu. Okay, apa je sejarah yang paling awak ingat dan awak rasa, okay, this one kita kena ambil pengajaran daripada sejarah tu, kalau awak boleh kongsikan. Saya suka pasal perang. Tapi yang ni tak belajar lagi rasa dekat buku. Saya suka Tapi awak dah baca. explore dulu. Saya Perang apa tu? Perang Dunia Pertama. Okay, apa yang awak belajar daripada Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama ni dia pasal negara. Okay. Negara dorang apa tu berperang. Dorang berperang sebab kebeluran ke apa tak, saya tak ingat. Sebab tapi kiranya you membaca bahan bacaan yang berat lah. Berat lah. Tapi dia nak explore. Inilah jelah generasi sekarang kan. Dia nak explore dulu sebab dia berminat dengan yang tu kan. Right? Okay, so kalau kata Melissa melihat sekarang, bila tadi kan, saya tertarik sebenarnya bila Melissa cerita tentang saya nak manage, nak jadi artis manage untuk idol kan. Macam mana Melissa melihat Melissa akan ke sana ke ataupun macam mana dengan persekitaran kita yang sekarang ni? Saya cuba nak masuk dalam pemikiran Melissa ni kan. Macam mana Melissa ialah? Adakah Melissa akan ke Korea ke ataupun Melissa nak Apa perancangan you? yes, untuk nak capai cita-cita tersebut. saya nak cuba belajar kat Korea. Saya nak belajar kat luar negara. Nak cuba belajar kat Korea, ambil pasal sosial tu, nak jadi artis. Kan manager dia. Saya suka jadi tu sebab saya nak tolong idol tu. Saya nak mula dari kecil dulu, lepas tu naik dia jadi popular. Alright. Kalau Melissa tengok dekat Malaysia, tak ada artis yang mungkin Melissa nak naikkan Malaysia punya ke? Kenapa idol Korea? Kenapa? Artis Malaysia ada. Rasanya saya tak berapa kenal sangat. Nampak macam tidak realistik. Tapi mana nak tahu kan Zaza. Tiba-tiba Mungkin akan 10 tahun akan datang. Ada je macam, yelah kita, bila kita dah senior, kita dah nak tempoh hujung usia ni, anak murid yang dulu-dulu tu, nak kira masa zaman era kita awal-awal datang sekolah sini kan. Bila kita jumpa dah berbelas tahun ni, bila kita jumpa, dah kerja dekat sana, kerja engineer. Padahal dulu, masa dia dekat sekolah tu, kita tengok dia biasa je. Dia biasa je. Bila dia sampai tahap pada dia dah capai cita-cita dan harapan dia tu, dia dah boleh berkembang maju ke banyak tempat. Kiranya Yang betul lah kerja orang kata engineer, potensi diri seseorang itu bukannya boleh jadi sehari. Dia adalah dia perjalanan. perjalanan. Mungkin di sekolah kita tak nampak pun. Mungkin dia berubah tu selepas dia menjalani beberapa episod perjalanan hidup dia, masa dia belajar ke, masa dia bekerja ke. Ada yang hebat-hebat dapat. Kiranya dengan sekolah sekarang, keterbukaan sekarang, orang kata memang kita kena bagi anak-anak murid ni peluang. Yes, ruang dan peluang melihat potensi diri lah. Kita jangan terus tak boleh. betul. Anak-anak sekarang tak boleh begitu. Ya. Kita kena bagi try dulu. Dan kita kena guide diorang macam mana, okay, kalau awak nak macam tu, apa yang awak perlu lakukan sebenarnya. Sebab diorang yang membuat pemilihan sendiri. Itu dia sebenarnya kan anak-anak sekarang ni. Okay? Alright. Ustazah, kalau Ustazah melihat lah kan, macam tadi kita tanya tentang perubahan zaman dahulu dan juga zaman sekarang student tu.
Bagaimana pula Ustazah melihat bila student, yelah pandangan Ustazah terhadap pelajar yang SPM tak ambil peperiksaan SPM, apa yang Ustazah lihat fenomena tersebut? Apa yang berlaku sebenarnya daripada pemerhatian Ustazah trend tersebut? Dia sebenarnya bila kita melihat mereka tak sambung belajar ataupun dia tak hebat dalam waktu di persekolahan tu, sebenarnya sebab-sebab tu ada banyak lah. Cuma mungkin yang boleh kita highlight kan dia berpunca daripada diri dia sendiri sebenarnya. Selalu kita melihat kepada uh, kita tak nak salahkan ibu ayah atau tak salahkan pun murid-murid tu, tapi selagi mana dia ada ruang untuk memperbaiki diri, dia sebenarnya ada je ruang untuk belajar. Contohlah kalau masa tingkatan 5, dia tak nak datang sekolah, ponting selalu, tak buat kerja cikgu bagi, tak perform. Tapi once satu masa dia boleh je untuk mencapai benda tu, cuma lambat sikit lah. Kalau kat sekolah kita, daripada dulu saya masuk sekolah ni sampailah sekarang pun memang ada je murid-murid yang macam tu. Tapi dia sendiri kena ada kesedaran tu lah untuk membina jati diri dia. Kalaupun tidak begitu sukses masa SPM, sebenarnya ruang dia untuk belajar tu sangat banyak sekarang. Itulah apa yang saya nampak lah. Dia cemerlang tu dia kalaupun dia tak dapat capai masa dia dekat sekolah menengah, sebenarnya ruang untuk dia sambung belajar tu ada banyak je pemahiran-pemahiran. Kan, even dekat UIS pun ada banyak Ah, program-program yang orang kata betul. menyediakan peluang untuk Betul. semua orang kan. Betul. Kan? Betul. Yelah, kalau nak masuk IPTA mungkin memerlukan result yang ada dia punya syarat-syarat dia. Kalau kata Universiti Islam Selangor ni, kita adalah peluang kedua. Hanya kita berikan peluang kepada mereka yang mungkin nak sambung pengajian dalam bidang-bidang yang tertentu. Di UIS pun kita boleh tawarkan juga. Betul. Alright. Betul. Okay, so kalau Melissa, apa awak setakat ni macam dengan kawan-kawan awak ada tak macam bercita-cita, berkongsi cerita, okay, nak jadi apa ke, macam tu, ada tak? Saya ada kongsi cerita. Kawan saya banyak lah. Ada yang nak jadi interior designer. Okay. Ada nak jadi bomber. Ada nak jadi askar. Banyak. Okey, saya cuma sebenarnya saya berminat sebab tadi bila awak cakap awak nak jadi jururawat, lepas tu awak kalau kata peluang kedua awak nak jadi artis, manager artis tadi kan. Kalau kata ibu ayah kan, ada tak macam dulu zaman-zaman kita orang, ibu ayah dah bagi tahu dah, okey jadi ni kan. Dekat macam mana kalau kata awak sendiri ataupun kawan-kawan kan? Ada tak macam ibu ayah guide you guys untuk yelah nak jadi apa ataupun tak kisah? Ibu dengan ayah saya tak kisah saya nak jadi apa. Asalkan kerja. Kerja, Okey. belajar betul-betul. Dia memberi galakan lah. Dia bagi galakan. Okey, alright. Kalau Ustazah, kalau kata Ustazah, kita mungkin sebab dah makin panas ni, okey, sebelum kita habiskan, yelah kita selesaikan kita punya podcast ni, apa pesanan Ustazah? Yelah, sebab Ustazah pun dah nak bersara bulan 10 nanti kan, apa pesanan Ustazah kepada 30 anak-anak? tahun tu. Ya. Mungkin ada satu pesanan yang apa orang kata sebelum bersara ni Ya, kan. betul. Yang saya nampak lah, apa yang saya nak sampaikan, setiap murid, setiap orang, dia sebenarnya ada rezeki yang Allah dah tentukan. So, dia kena mencari ruang dan peluang untuk membina jati diri dia tu lah. Berdikari sendiri, mencari potensi diri. Sebab kadang-kadang rezeki kita tak nampak pun sekarang. Yang penting kita berusaha untuk membina kepribadian, membina sahsiah. Sebab benda-benda itulah yang akan membentuk kita menjadi orang, menjadi manusia kan. Kat sekolah sebenarnya dia belajar, tapi dalam waktu dia belajar dia sebenarnya menimba ilmu dan pengalaman yang banyak. Sebab tu saya selalu cakap dengan murid saya, awak jangan fikir kat sekolah tu awak cuma nak belajar ilmu teras tu. Sebenarnya pengalaman di sekolah tu awak tak akan dapat lagi lepas awak dah keluar daripada sekolah. So awak kena cari, bina jati diri, sahsiah diri, sebab itu yang nanti akan menjadikan awak lebih dihormati, lebih boleh membina kemajuan pada masa akan datang lah. Betul. Betul. Okay. Wow. Sebabnya Kita kesan juga kita Betul. walaupun kita dah bekerja kan. Betul. macam Ustazah Jamiah tadi cakap, yelah kita bila kita melihat sekarang ni memang student boleh je nak explore sendiri dekat internet apa semua kan, tapi bila awak nak belajar tentang adab, jati diri, itulah yang you guys kena, kita kata kena develop daripada waktu sekolah ni lagi Melissa. Betul tak Melissa? Okay, so sekarang ni untuk Melissa pula, apa pesanan Melissa kepada kawan-kawan dekat luar sana untuk kita habiskan juga SPM, jangan terkandas di tengah jalan sebab lagi setahun lagi kan nanti kan. Boleh bagi pesanan kat kawan-kawan. Okay. Mula-mula kita kena apa orang panggil?
Apa dia? Apa tu? Aduh, Apa dah tu? blur kat otak. Apa dia? Kita boleh tolong apa? kongsi Dengan apa? apa? Kita kongsi masa dengan kawan-kawan. Ambil setiap apa orang panggil tu? Semangat. Semangat. Okay. Semangat. Ambil pengalaman. Hmm. Semasa dekat sekolah menengah ni kita takkan dapat dah masa tu nanti. Kawan-kawan tak sama dah nanti. Okay. So kita pun dah makin tadi dah Wow. kepala kita Puan Mimi Ya. Okay, yes. boleh Sekolah Ustazah. kita dia ada tagline dia. Adab dulu baru ilmu. Memang selalu kita terapkan Betul. sebab dia semakin banyak dia explore benda-benda yang kat luar tu, semakin dia tak sedar ada banyak perkara dia perlu jaga. So kita memang ajar anak murid kita beradab. Adab dengan siapa-siapa pun dalam sekolah kita. Adab tu baru ilmu. Kalau kita beradab, insya-Allah ilmu yang kita perolehi tu lebih berkat. Seiring dengan orang kata kita UIS. Betul. Ya, kita memang mementingkan adab tu dulu. Adab dengan ilmu, adab dengan guru dan adab dengan persekitaran semua kan. Betul. Kalau kita tak kenal potensi diri, kalau kita tak berubah, kita takkan ke mana-mana. Betul. Apa-apa pun balik pada diri sendiri. Ya. Kepada adik-adik kat luar sana tu macam pesanan daripada Ustazah, pesanan daripada Melissa. Jadi kita jangan sesekali berhenti untuk berusaha. Okey, jangan sesekali rasa macam okey SPM ni tak penting, jangan. Okey, kita kena habiskan juga sampai ke titisan yang terakhir lah SPM tu. Walaupun kita tak cemerlang, Ya. kita biasa-biasa je di Betul. sekolah, tapi Allah dah tentukan rezeki Rezeki kita kita tu. betul tu. Saya suka kena ayat tu, percaya betul. yang Tapi tu. kita kena habiskan sebagai Ya. kehidupan kita begini, kita follow apa yang sepatutnya. Ya, betul. Belajar sehingga tua. Ya, betul. Akhir hayat kita panggil. Pilihan lahat lah senang cerita. Minal mahdi ilal lahdi. Yes. Alright, okay. Okay. So kita sudahkan kita punya podcast ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di sekolah yang akan datang. Di mana nanti podcast kita punya Squad jelajah FSS. Yes, kita akan pergi ke mana. So insyaAllah kita berjumpa lagi akan datang. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye.